Sedap. Pakcik yang ditunggu sudah sampai. Kita buka. Baik. Saya beli brownies kunafa pistachio dari Hanis Kamabaka. Yang pelakon tu. Laki bini jual. Nanti saya tag kat bawah dah. Dia bagi yang ni, brownies kunafa dengan sos dia. Jom. Tengok ni, cair. Ni kunafa pistachio, ni brownies dia kat bawah ni. Okey, jom kita tuang sos coklat. Sedap. Ada kelainan. Kek dengan kunafa crunchy. Padat. Brownie dia padat. Lepas tu kunafa dia tu crunchy lagi. Sos dia ni just nice. Tak manis sangat. Tak manis sangat lah. Dia cair lagi. Menarik. Unik. Sebab saya tak pernah tengok lagi brownies dengan kunafa. Tak tahulah ya dah. Itu harga yang sangat berpatutan. Ini sedap. Tak manis sangat. Kalau siapa peminat coklat, dia fahamlah. Peminat dessert, ni memang tak manis sangat. Kalau tak peminat dessert, faham sendiri ya. Menarik.